betul-betul original guys. Assalamualaikum guys. Kepada peminat mi celup, apa tu, Maggi celup, kuih tiaw celup apa semua. Kalau korang duduk dekat Petaling Jaya, dekat Damansara, Seri Damansara kan, korang boleh datang dekat People Park. Dekat dalam Damansara Damai tu, dia sebelah dengan Dewan Badminton Damansara Damai. Korang masuk ke dalam ni, dia macam ada tempat orang meniaga guna kanopi, lok-lok. Korang cari kedai nombor 23 guys. Sebab apa tahu? Setiap kali aku datang dekat KL, dekat Damansara Damai, aku akan singgah dekat lok kedai nombor 23 ni. Sebab dia ada jual mi celup lah. Bagi aku dia betul-betul original lah. Sebab aku pun minat mi celup daripada Kelantan ni. Aku rasa dia memang betul-betul original. Dia dekat sini kedai dia. Dekat sini dia direct kedai ni lah. Korang cari lok nombor 23. Selain mi celup, dia ada juga jual rojak buah. Dia ada juga jual ubi lambung. Ada 2-3 jenis makanan lagi lah. Jom guys, kita try. Selain daripada mi celup tadi, dia kat sini dia ada banyak gerai dah. Banyak kedai. Dia ada kedai buah, dia ada kedai nasi kerabu, nasi kukus, dia ada takoyaki, banyak lagi lah, goreng pisang. Korang kena datang sini guys. Okey. Assalamualaikum kak. Salam. Ada mi celup tak? Ada dek. Ada mi celup. Ada mi celup, ada kabut Maggi, lagi? Ada ubi lambung, ada colek buah thai. Oh. Dia niaga setiap hari tak? Niaga setiap hari Sabtu hingga Khamis. Jumaat kami cuti satu hari. Oh, Jumaat cuti lah. Okey kak, buat Maggi celup satu kak Boleh. Okey, beres. Terima kasih. Okey guys, saya dah order Maggi celup Maggi celup lauk campur guys. Dia mi celup ni kan, dia kena lauk campur guys. Baru cakap memang mari lah dia. Kita perasa 5 dia. Dia kalau kat KL lah, kat Damansara aku pergi ke, dia nak jumpa yang original susah guys. Saya makan sekali sini, rasa sedap sedap. Setiap kali datang KL memang saya repeat lah. Harga pun tak mahal sangat guys, harga biasa-biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul original guys. Memang original. Sebab saya peminat mi celup Tegat. Kalau korang nak tapau pun boleh, korang nak makan sini pun boleh. Sebab dia ada sendirikan meja dekat atas tu. Korang order, korang makan sini. Lepas tu air korang boleh beli dekat gerai-gerai yang jual air lah. Okay. Kalau korang nak datang, korang boleh datang dekat Damansara Damai, ada People Park. Korang cari gerai nombor 23. Korang masuk je, ada dewan, parking luar, korang jalan kaki, cari gerai nombor 23. Okay guys, Assalamualaikum.